Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Khabar gembira menanti peminat Harimau Melaya apabila 3 pemain warisan bakal tiba di Malaysia minggu hadapan. Perkara ini didedahkan sendiri oleh jurulatih Harimau Melaya, Peter Klamovski, mengenai proses bagi mendaftarkan pemain warisan ini di peringkat terakhir dan akan tiba minggu hadapan. Proses buat pemain warisan kini dalam peringkat terakhir, saya rasa khabar positif akan tiba minggu hadapan untuk 3 orang pemain, kata Klamovski ketika sesi sidang media. Pemain warisan ini kini di dalam proses terakhir sebelum bersama pasukan, apa yang saya difahamkan kertas kerja dalam peringkat terakhir di pihak kerajaan. Pasukan kebangsaan akan membuat satu pengumuman mengenai itu pada minggu hadapan. Saya rasa untuk kelatihan kali ini, ada 3 orang pemain maksimum yang akan sertai dan diikuti dengan yang lain, tambah Klamovski. Pada sesi sidang media itu, seramai 27 pemain telah diumum akan menyertai kelatihan kebangsaan dengan nama-nama seperti Faisal Halim, Natswu Insa dan Muhammadu Sumar ada bersama. Harimau Melaya akan berdepan Nepal pada 25 Mei ini dalam aksi pertama kelayakan Piala Asia di Stadium Sultan Ibrahim.